Nanti tengok macam mana, nanti saya rujuk balik. Alright, Assalamualaikum. Kau tak beritahu aku pun kau ada girlfriend? Kena bagi tahu ke? So kau ada someone lah. Tak adalah, kalau tak kau cakap lah aku ada someone. Kau tak cakap. Kenapa? Kau jealous ke? Tak ada masa aku nak jealous. Lambat lagi. Nice. Tak payah jealous lah. Dia bukan girlfriend aku, member. Member duk awak saya. Member benda. Member, dia nya soft spoken. Daripada awal kenal pun memang dia dah awak saya. Aku pun layan je lah. So kau nak cakap kasar lah. Tak, ya Allah. Cantik ke dia? Macam kau tahu? Tu wallpaper tu nak terkeluar gambar tu. Alhamdulillah lah. Ciptaan Tuhan tu kan semuanya cantik. Pandai kau pilih. Tak pandai sangat. Aku random je. Jom lah. Aku risau kena tutup nanti dah lambat ni. Ni mana? Kau aku suruh aku cari seluar. Ajaklah wek kau tu. Ajak aku buat apa? Hai, kau kenapa ni? Sebelum ni tak ada isu pun pasal ni? Sebelumnya aku tak tahu. Sekarang aku dah tahu. Ada girlfriend tapi acah-acah single. Benda entah kau ni. Masalahnya dia bukan awet aku. Dia member sama macam kau. Kau jealous ke apa ni? Gelilah. Sorry sikit Dia bukan level aku Kau pergilah cari dia. Dia kan soft spoken. Aku kan kasar. Nice. Dah jom lah. Gak. Dia hantar aku balik lah. Sikit perut lah. Asal kau bidik ke? Tak. Entah. Barai sikit. Naik lah. Jom. Wafa. Ya. Kau okey tak? Penat lah. Tepilah aku nak lalu. Dengarlah aku nak cakap. Apa dia? Aku tak tahu kau jealous ke apa, tapi member yang kau laku tadi tu memang member daripada sekolah. Dengan semua orang pun dia bawa saya sebab dia memang soft spoken. Yang wallpaper kau tengok tu pula, itu tah TikToker sarap mana aku main ambil sebab benda cantik kan. So aku macam screenshot yang aku letak wallpaper. Sebab nak letak gambar kau, aku tak mampu lagi kan. Aku tak kisah pun kau kasar ke buat dengan macam lelaki ke. Sebab yang membezakan diri kau dengan perempuan lain tu lah aku punya sagu hati. Wah, kau anggap aku macam lelaki draw Kenapa? Sagu hati apa? Apa hadiah utama dia? Hadiah utama dia bila aku boleh tengok kau jadi bersih diri kau sendiri. Itu pun dah kira solid yang boleh buat aku terima kau siapa kau hari ni.